Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai Buaya, hai adik-adik, apa khabar? Semoga sentiasa sihat, sentiasa dirahmat insya-Allah. Ya, hari ni kita kembali lagi. Kita live. Okey. So Ibu Ayah yang baru nampak live kami di Mesketch Taman Mimpi Emas, di Mesketch Johor. Kenapa tiba-tiba ni? Alright. So saya kenalkan diri, nama saya Kakak Halimah ataupun dikenali sebagai Kak Halimah Comel. Okey. Ya Ibu Ayah, terima kasih kerana join kami pada hari ini. Sebelum tu boleh dengar suara saya dengan jelas? Sekiranya boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh share emoji smile ataupun share emoji cegi. Okey. Hai Kak Aina. Hai. Okey, so adik-adik dengar cerita Johorian cuti ya besok dan lusa. Tahniah Johorian. Alright. So hai Kak Azwa. Alright. Jom kita ajak kawan-kawan kita yang lain, kita tengok live kita petang ini. Saya yakin dan pasti Buaya dah tahu dah apa live yang kita akan share pada petang ni. Inilah live dia. Macam mana? Begini ya. Begini. So topik kita hari ini adalah tolak anu. Ramai yang tanya, anu ni apa Kak? Macam tak pernah dengar je, Anu ni yang biasa ada kotak kosong tu. Ingat tak ya, ada kotak-kotak kosong. Ada nombor, lepas tu ada tolak atau tambah. Kotak kosong sama dengan berapa? Yes, itulah anu ya. Hai yang baru join tu. Yuhu. Alright, saya nampak komen dekat tepi ni. Okay, so siapa yang dah bersedia untuk kita kongsikan hari ni? Saya. Tulis komen kat komen lah. Kalau cakap saya dekat rumah atau dekat kat mana-mana, saya tak nampak awak cakap saya. Okey. Saya. Okey. So adik-adik dah ready? Ready. Okey. So hari ni bila awak tengok dekat depan ni, nampak ke? Dia macam dia kena gitu. Baru nampak. Nampak? Nampak adik-adik? Macam pegang. Nampak adik-adik? Hello. Nampak? Okey. So, hari ni akak, apa benda ni? Hai. Ada pula yang tengok daripada tepi sini. Hello. Okey. So, hari ni akak, apa benda ni? Tol ni. Macam tak pernah nampak je. Okey, hari ini saya akan kongsikan kepada ibu ayah dan juga adik-adik di mana tolak anu saya ada buat dua. Kami ada buat dua keyword ataupun dua cara bagi mengenal pasti macam mana kita nak selesaikan masalah anu ni. Sama ada kotak dekat depan ke, kotak dekat tengah ke, atau kotak dekat belakang. Kalau kotak dekat belakang, saya yakin dan pasti kotak belakang semua orang dah tahu kan, just tolak sahaja. So hari ni kita akan tengok sama ada kotak dia dekat bahagian depan, bahagian tengah. Alright? So yang first kali kita akan buat adalah kotak dekat tengah. Kotak tengah. Macam mana kotak tengah ni? Contohnya ya. Adik-adik jom let's go. Warna apa? Warna apa? Merah lah. Merah menyala. Alright, kotak dekat tengah. Contohnya saya tulis dekat sebelah sini boleh ya ibu ayah? Adik-adik, alright, contoh dia kata dekat sini kotak dekat tengah. Maksudnya dekat depan mesti ada nombor, dekat tengah kosong, baru sama dengan berapa, okey? Contohnya kita bagi soalan yang tahap 1 dan yang 1 dengan 2, boleh? Kita bagi yang senang dulu, okey? Alright, jom let's go. Contohnya 9, boleh nampak tulisan kakak? Tolak anunya kat tengah sama dengan 5. Boleh nampak adik-adik? Alright. Kalau adik-adik tengok, ini adalah formula yang kami buat untuk memudahkan ibu ayah dan juga adik-adik. Kotak tengah. Nampak kotak tengah ni? Kotak tengah kan? Kenapa tiba ada tol? Tol. Ingat tol ke? Ke tol orang kahwin? Alright. Tol ni maksudnya singkatan daripada tolak. Contoh, tol. Sini tol. Tolak.
Kan? Tolak. Tol-tol. Maksudnya adalah macam ni adik-adik. Sekarang ni, kotak ni berada dekat tengah, betul? Ya, betul. Sekarang ni, ada berapa nombor dekat dalam soalan ini? Yes, ada 2 nombor. Nombor 9 dengan nombor 5. Sekarang kita kena bezakan, bandingkan nombor yang besar dengan nombor yang kecil. Tengok. Besar, kecil. Mana satu kita nak bandingkan? Okey, sekarang kita tengok 9 dengan 5. Mana satu nombor besar? Mana satu nombor besar? 9 ke 5? Yes, very good. 9 ni adalah besar. Saya letak B. B untuk besar. B untuk apa? Besar. Alright, very good. So, 5 ni? Yes, kecil. Ni untuk K. K. K untuk apa? Kecil. Very good. K untuk, oh kecil sangat Kak. Alright. Okay, kita besarkan sikit. Biar nampak. B untuk besar, K untuk kecil. Boleh nampak adik-adik? So, apa yang kita kena buat dengan formula tol-tol ni? Sini kan tolak. Betul, tolak. Kotak dekat tengah. Kotak dekat tengah. Tol-tol maksudnya kita kena tolak juga. Sini tolak maksudnya besar kena tolak dengan kecil. Mana satu nombor besar adik-adik? Mana satu nombor besar? Yes, 9. Very good, 9. 9. Besar tolak kecil. Besar, kecil berapa? 5. Very good. 9 tolak 5 berapa? 9 tolak 5. 9 tolak 5. 9. Tolak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 4. Very good 4. So, dekat kotak tengah berapa? 4. Boleh adik-adik? Boleh? Senang? Ya. Ingat, kalau sini operasi tolak, dia kena tolak juga besar tolak kecil. Dapat, mudah, senang. Okey. Yang baru join tu. Dia baru join ni. Hai Buaya, hai adik-adik yang baru join. Terima kasih. Terima kasih banyak yang baru join. Thank you. Alright. Okey, dah. Jom kita tengok. Ini soalan yang paling mudah. Kita bagi lagi 1, 2 soalan. Boleh? Jom, let's go. Okay, yang ni boleh faham? So, kita ubah nombor dia menjadi nombor yang besar sikit. Okay, besar sikit. Besar sikit. Ya, hai. Hai. Ya, betul. Ni adalah basic math. Ya, betul. Sebab apa? Setahu saya, nanti awak akan jumpa juga dekat tahap 2. Dekat sekolah menengah. Yang ada tempat kosong tu dia ubah jadi X macam X. Alright. Okay. Contoh soalan yang kedua Okay, kita bagi nombor yang up sikit. Ratus dalam nombor ratus pula. Okay. Contohnya. 245. Nampak? 245 tolak. Dia kata kotak dekat tengah. Dekat sini. Kotak. Alright. Ataupun anu. Sama dengan. Boleh nampak kawan-kawan? Alright. 121. Boleh nampak? 121. Okey, sekarang. Tolak. Maknanya kita kena tolak nombor besar. Tolak. Alright. Sekarang kita kena tahu mana satu nombor besar adik-adik. Mana satu? Ini ke? Yang ni ke? Yang ini nombor besar. Mana satu? 245 atau 121? Mana satu? Jawab. Betul. 245 ini adalah nombor besar. Very good. Ini adalah besar. B untuk besar. B untuk besar. Very good. K, ini adalah nombor kecil. K untuk kecil. Very good. So, sekarang dia kena buat apa? Besar tolak kecil. Very good. Besar tolak kecil. So, 245. Kita tolakkan dengan nombor kecil 121. Yazah. Boleh nampak tulisannya? Alah, dia macam sengit sikit. Alah. Alright, 5 tolak 1. 5 tolak 1. Very good. 4. 4 tolak 2. 4 tolak 2. Very good. 2.
2 tolak 1, yes 1. So jawapan yang dekat Anu, dekat kotak kosong berapa? Yes, 124. Very good. Boleh. Boleh. Senang. Okey. Ha, betul. Setuju. Alright, yes. Inilah caranya. Mudah, jelas, faham. Okey, boleh take note dulu Take note dulu Ibu Ayah. Alright. So, yang baru join juga, terima kasih Ibu Ayah yang baru bersua dengan kami. Terima kasih banyak. Ada orang tanya, Kak, Mathscash ni sebenarnya apa? Ya, kita adalah pusat tuition adik-adik. Pusat tuition di mana kita punya core adalah kita fokus kita lebih kepada subjek matematik, sains dan juga matematik tambahan. Biasanya matematik tambahan ni khasnya untuk tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey? Alright. So, yang kedua tadi tu itu adalah kotak tengah. Seterusnya kita akan buat adalah kotak depan. Kotak apa? Kotak depan. Boleh? Boleh kita teruskan adik-adik? Boleh kita teruskan Ibu Ayah? Alright, let's go. Ni dah? Dah? Buat magic tau. 5, 4, 3, 2, 1. Pak! Tara! Nampak? Nampak. Boleh nampak? Alright. Yes, ini adalah kotak depan. Yang tadi kotak tengah. Yang ni kotak depan. Kotak belakang? Kotak belakang senang je. Tolak macam biasa. Okay. So, sekarang ni. Ini formula yang diberi. Tolak lepas tu ada tambah. Macam mana ni? Jom kita buat. Macam biasa, kita akan menggunakan nombor yang paling senang. Nombor tak payah besar-besar lah. 10 je. Alright. So, contohnya. Dekat sini. 8. Dia kata kotak depan. Sorry. Excited punya pasal kotak dekat depan, Kak. Kotak dekat depan. Bukan kotak kat tengah. Alright. Kotak dekat depan. Okay. Ataupun Anu. Kita panggil Anu. Anu kat depan. Nampak? Nampak Ibu Ayah? Kotak. Lepas tu, dia kan Anu tolak. Nampak tolak sini? So, di sini adalah nombor 3 contohnya. Okey, boleh nampak? Sama dengan, boleh nampak tak? Sama dengan sini. Sekejap kotak, tolak 3. Alright. Kita bagi nombor paling senang je. Macam mana? Kotak depan, tolak. Kenapa tiba-tiba ada tambah? Tengok sini Macam tadi, tolak. Yang ni tolak tambah. Sekarang kita kena tahu nombor besar dengan nombor kecil juga. So, mana satu nombor besar, mana satu nombor kecil? Ya, nombor besar adalah 3. B untuk besar. 2 kecil. 2 untuk K kecil. Sekarang formula dia, besar tambah kecil. Besar tambah kecil. Mana besar tambah kecil? Sebab itulah kat sini tambah. Tambah. Okey? So, besar tambah kecil. Besarnya 3. Kecilnya 2. Kita tambahkan. Jadi berapa? Yes, 5. So, 5 dekat Anu ataupun dekat kotak. Dapat adik-adik? Kena pakai marker lain ni. Macam cayak sikit. Boleh adik-adik? Dapat? Kotak dekat depan, tam. Sini tolak, besar dengan kecil kena tambah. Kak ulang balik. Bila mana kotak dekat depan, operasi tolak, tolak. Ada nombor besar dengan kecil, kita tambahkan nombor besar dengan nombor kecil. Boleh? Senang? Okey. Tak mencabar? Kita bagi soalan yang besar nak. Jom. Yang ni dapat? Okey, let's go. Ya, Ibu Ayah. Sekiranya Ibu Ayah ada pertanyaan ke, ataupun nak bagi saranan ke, boleh je. Kalau malu kat komen, mesej je. Mesej je pun boleh. Mesej dekat Facebook ke, Instagram ke, ataupun direct dekat WhatsApp kita orang pun boleh juga. Okey? So, kita bagi nombor yang besar sedikit. Kotak ataupun Anu.
tolak. Alright. Boleh nampak? 145. Okay. Boleh nampak adik-adik? So kat sini jawapan dia. Sini kotak ataupun anu dekat depan. Yes. Lepas tu ada operasi tolak. Ada nombor, ada nombor. Macam biasa. Kalau sini tolak, sini kotak depan. Lepas tu operasi tolak. Dia punya formula toltam. Toltam. Tolak tambah. Tolak tambah. Tolak maksudnya nanti nombor besar dengan nombor kecil kena tambah. Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok. Mana satu nombor besar? Mana satu nombor besar? Yes, ini adalah nombor besar. B untuk besar. Yang kecil mana kecil? Yes, ini untuk kecil. Very good. So, kita kena buat apa? Dia punya formula. Besar tambah kecil. Besar tambah kecil. Very good. Besar tambah kecil. Besar 145 tambahkan dengan 108. Yes. Very good. 5 tambah 8. 5 tambah 8. Berapa? Yes, 13. 3 dekat bawah, 1 dekat atas. 1 tambah 4 tambah 0? Yes, very good. 5. 1 tambah 1? Yeah, very good. 2. So, dekat anu berapa adik-adik? Yeah, 253. Dapat sesuatu? Mudah-mudah? Senang-senang? Ya, inilah formulanya sekiranya ibu ayah nak bantu anak-anak dekat rumah atau macam mana caranya macam mana ni? Boleh. Alright. So adik-adik dapat? Sekiranya dapat, alhamdulillah. Sekiranya belum lagi, is okay, boleh ulang semula video ataupun live yang kita buat. Biasanya kita akan buat seminggu sekali lah. Okay. So ibu ayah, untuk pengetahuan ibu ayah, kita akan masuk pada bulan Disember. Wow, biasanya bulan Disember. Tiba. Okay. So, bulan Disember, di mana bulan Disember kita ada jalankan suatu program. Dia lebih kepada last catch up untuk Maths Cash. Di mana last catch up ni kita fokus kepada kertas paper, paper exam. Macam mana kita nak jawab exam. So, ibu ayah, ni untuk siapa? Untuk daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. So, ibu ayah sekiranya berminat nak tahu juga lebih lanjut berkenaan dengan program Last Catch Up. Last Catch Up bersama dengan Maths Cash JDT. So, ibu ayah boleh terus direct dekat nombor yang tertera sebentar lagi, di mana tim kita akan kongsikan. Ataupun boleh terus pergi scroll-scroll kita punya Facebook, kita dah war-warkan. Okey, ibu ayah. Terima kasih banyak sentiasa sudi menemani kami, sentiasa sudi mendengar celoteh dan perkongsian kami. Okey, so terima kasih banyak. Sekiranya ada saranan, pandangan, boleh terus direct dengan kami. Alright, okey, jumpa lagi ke next live bersama dengan kakak-kakak dan juga abang-abang awesome daripada Maths Cash JDT. Terima kasih. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Thank you. Bye, jumpa lagi. Off Tada. Sebentar kita off. Bye.